Allah Azza wa Jalla memberitahu bahawa demi masa semua manusia rugi. Dan pakcik tak nak jadi orang yang rugi. Dan Allah beritahu, Allah bukan saja tinggal kalau semua manusia rugi, tapi Allah beritahu, kalau kamu nak jadi orang yang beruntung, ada empat ciri ni mesti ada dalam diri kamu. Kamu mestilah orang yang beriman, continuously beriman. Dia bukan amanu tu, is a continuous. Maknanya you keep on membina keyakinan pada Allah SWT. And you can do that by doing amal soleh. Tak guna kalau kita percaya Tuhan itu baik, syurga itu ada, semua tu, tapi kita tak beramal, kita tak buat sesuatu. Kerana kalau kita tengok dalam mana kejayaan pun, effort. You must not only have faith, but you must have amal. You must do effort. You must put effort. Kemudian watawasa bil haq, watawasa bis sabr, itu sebenarnya adalah suatu konsep yang kuat. Kerana andai kata kamu nak berwasiat dengan kebenaran, kamu mesti tahu kebenaran. Dan kamu mesti hidup dalam kebenaran. Baru kamu boleh berwasiat dengan kebenaran. Kalau kamu nak berwasiat dengan kesabaran, kamu mesti membina kesabaran dalam diri kamu. Baru kamu boleh menjadi contoh. Jadi dalam bab watawasa bil haq, watawasa bis sabr itu sebenarnya, kalau kita tengok dia dalam konteks kita mewasiatkan orang, menasihati orang, pertama dan utama kita kena baik. So that is where we build ourselves. The circle of control tadi, kekuatan diri kita. So surah Wal Asri itu mengajar kita. Satu lagi, Buya Hamka bila dia kata Wal Asri itu bukan saja demi masa, tapi masa asar, masa yang dah dekat maghrib. Maknanya urgency. Life is so short for you. It's already asar, man. You are going to maghrib, so you need to work. So